kepadanya, yaitu kepada Allah, disertai dengan perintah berterima kasih kepada ibu bapa yang terdapat di dalam firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Baik, kita masih lagi dalam bab dua benda yang paling agung dalam dunia, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, dan yang keduanya ialah berbuat baik dan memberi manfaat kepada manusia. Bila sebut memberi manfaat kepada manusia, pengarang kitab ini dia pilih manusia yang pertama ialah kedua ibu bapa kita, ya. Jadi dia sebut di sini wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, ya. Buat baik kepada kedua ibu bapa. Ini nombor satu. Adapun orang lain itu cerita kemudian. Benda ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik perhatian kita supaya kita ingat kepada kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita sewaktu kita berusia sekitar daripada umur 5-6 tahun sampai ke 20 tahun, mungkin kita berasa kita ni anak, kita ada ayah. Sampai 25 pun mungkin sebelum berkahwin. Tetapi bila mana kita berkahwin, kita rasa kita ni bukan anak ayah dan bukan anak mak dah. Sebab itu dalam Quran diulang benda-benda yang seperti ini, supaya kita kena ingat bahawasanya kamu kena buat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dan bila kita sampai kepada peringkat dapat anak dan cucu, masa tu kita dah lupa langsung kepada kedua ibu bapa kita. Sebab itu dalam kes ini tuan-tuan, Allah Ta'ala dia, kalau dalam sekiranya dalam bab mendirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata, aku nak sembahyang. Kamu sembahyang cantik, alhamdulillah, okey dah tu. Tapi tak sudah dengan aku saja engkau buat baik pada aku, tetapi aku nak juga engkau buat baik pada manusia. Wa atuz zakat. Untuk manusia kamu kena tolong dia, kena bagi, kata orang, harta benda kepada dia supaya dia senang. Dan kita dah bincang 2-3 malam yang lepas, bagaimana kita nak bagi kebahagiaan kepada manusia dengan tenaga kita, dengan kuasa politik kita, dengan apa dia lagi, dengan kata-kata kita dan sebagainya. Baik. Kemudian bila Allah Ta'ala suruh buat baik ke dia, maka dia tak lupa untuk pesan kamu kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, dalam dua ibu bapa ni tentulah ibu nombor satu, ya, nombor satu yang kita kena bagi pada sudut prioriti dia. Sebab ibu ini pengorbanan dia cukup tinggi, sampai Nabi bila sahabat dukung ibu dia keliling Kaabah, tanya, dah okey ke ya Rasulullah? Nabi kata tak okey lagi. Kamu tak boleh lagi nak balas jasa ibu kamu yang melahirkan kamu, jasa melahirkan kamu, jasa jaga kamu cerita lain pula. Hak melahirkan kamu tu pun tak padan lagi, kamu nak balas dengan dokong dia kerana dia sudah tua. Tuan-tuan, ibu ni dia tahu sewaktu nak melahirkan kita, dia tahu sakit, penderitaan yang amat sangat, satu pertarungan antara hidup dengan mati. Ibu tahu, tetapi ibu tak sabar untuk menempuh kesakitan itu. Bukannya ibu nak mengelak, tetapi ibu tak sabar untuk melahirkan kita. Ini ibu. Ibu, tuan-tuan, sewaktu mengandungkan kita, ibu adalah satu orang perempuan. Nak banding dengan orang lelaki, perempuan, lelaki ni kuat, perempuan lemah. Tetapi dalam kelemahan itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung 10 kilo lebih kurang. Dibawanya selama 9 bulan 10 kilo, yang kita pun belum tentu mampu, walaupun kita kuat sebagai satu orang lelaki. Maka ibu tanggung itu semua. Dan inilah yang dikatakan wahnan ala wahni. Dah ibu tu lemah,
dia terpaksa menanggung satu yang menyebabkan dia lemah. Lepas tu tuan-tuan, ibu ni orang perempuan. Orang perempuan sifat dia suka kepada kecantikan. Tetapi ibu rela dan rela sekiranya orang kata dia tak cantik sewaktu mengandungkan kita. Dengan perutnya ke depan, walaupun mukanya cantik, masa tu dia jadi tak cantik. Tetapi demi anak, demi kita yang dah besar ni, kita berasa kita tak ada ibu sekarang. Sebab kita dah besar, dah ada bini. Perempuan yang menggantikan ibu kita bini. Sebab itu timbulnya di sana ada orang yang melebihkan isteri. Maka ibu tuan-tuan, dia mengandung dalam keadaan dia tak cantik, kelihatan tidak cantik, tapi dia terpaksa memikul itu semua. Kerana apa dia? Demi anak. Dan apabila melahirkan kita, badan dia sekali lagi lemah. Berapa banyak, berapa cupak darah yang keluar. Sedangkan darah ni tuan-tuan, tanya doktor pun, doktor kata jagalah darah kamu ya. Kadang-kadang setitik darah itu berapa kilo makanan untuk menghasilkan setitik darah. Tapi ibu tuan-tuan, dia sanggup dan dia tahu dia akan menghadapi keletihan. Bahkan pada masa itu, andai kata doktor kata, puan, dan bincang pula dengan suami, sekarang ni ada dua pilihan, sama ada isteri puan ataupun anak. Sama ada puan ataupun anak yang akan pergi. Maka ibu tuan-tuan, dia akan pilih anak, biarlah dia pergi. Maka inilah situasi, beberapa situasi yang menggambarkan kepada kita pengorbanan ibu. Sebab itu dalam kes ini Allah Ta'ala kata, kamu kena buat baik pada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu ihsanan, kamu kena buat baik juga. Anishkurli, bersyukur pada aku, wali walidaika, kamu kena bersyukur pada aku dan terima kasih kepada kedua ibu bapa kamu. Maka dalam kes inilah tuan-tuan, kita hendaklah sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Jangan sakitkan hati dia. Kerana benda ini tuan-tuan, kadang-kadang kita berasa kita tak sakitkan hati, tetapi kita merisaukan kita punya ibu. Ibu tuan-tuan, dia susah hati. Dia teringat pada anak, nak cakap teringat, nak suruh badikkan, takut anak sibuk. Dia tanyalah cucu lagu mana, lama mak tak tengok cucu, padahal dia teringat kat kita ya, alasan banyak, alasan tak habis. Dulu alasan cuti sehari, hari Ahad, sekarang kerajaan bagi 2 hari. Ada alasan juga, kerja banyak lah, nak pergi piknik sana piknik sini, tapi mak kita tinggalkan. Lebih-lebih lagi, emosi sentimental ibu dalam bulan Ramadan ini terlalu tinggi. Dia sebenarnya nak sangat berbuka puasa setahun sekali je dengan anak dia, dan dia kira special kalau anak dia balik ke rumah dalam bulan Ramadan, bukan kerana nak menyambutkan hari raya. Kalau balik ke rumah kerana nak menyambut hari raya, itu dia kata biasa. Tapi special, aku balik ni biar dia tahu anak aku balik ni kerana nak beraih, nak berbuka puasa dengan aku, bukan kerana nak menyambut hari raya. Hak hari raya kemudian. Jadi bakti kepada ibu bapa kita yang paling penting ialah menyenangkan hati dia. Dan tuan-tuan, kadang-kadang kita terfikir, bagaimana dengan ibu bapa kita yang dah meninggal dunia? Yang mana hidup ada lagi, kita berasa bolehlah balik, boleh bersalam dengan ibu kita. Tapi bagi orang yang tak ada ibu, tak ada ayah, nak bersalam dengan siapa lagi agak-agak? Dan masa itu juga kita terfikir, puas hatikah ibu dan ayah aku terhadap diri aku? Kita terfikir masa itu. Maka dalam kes ini tuan-tuan, ya, maknanya ulama menyatakan, berdoalah setiap kali selepas kita solat sembahyang, kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Tetapi selebih daripada itu pernah berlaku kepada Sa'ad bin Ubadah, di mana Sa'ad bin Ubadah ni mak dia mati dan dia tak sempat nak tengok mak dia. Ada orang yang mak dia mati dia sempat, ada orang tak sempat. Hak tak sempat ni tuan-tuan, dia akan berasa terkilat, dan dia tahu dia salah dia dengan mak dia, mak dia larang itu ini, dia tak dengar ya. Dan dia tahu mak dia kecil hati pada dia. So bila
mak dia meninggal, tak sempat nak bertemu, maka dia rasa terkilang yang amat sangat. Maka Sa'ad bin Abu Ubadah ini, bila mak dia mati, tak ada jumpa, maka dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, mak aku mati, aku tak sempat nak tengok dia. Apakah sekiranya aku sedekahkan sesuatu, sedekah aku tu sampai pada mak aku? Maka Rasulullah kata sampai. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau menjadi saksi bahwasanya aku sedekahkan kebun Al-Mikhraq ini, kebun tamar, untuk fi sabilillah, semata-mata untuk jaga ibu dalam kubur. Sebab ibu ni tuan-tuan, andai kata kita terbuat benda-benda yang silap dan salah, berdosa atas nama kita manusia, atas nama kita ahli korporat, mungkin terima rasuah itu ini dan sebagainya, kita ahli politik menyalahgunakan kuasa kita tu, kita pentadbir itu ini semua, bila kita buat kesilapan, ibu kita menggelupur di dalam kubur, kepanasan. Dengan sebab itu kita tak tahu kita ni ada buat silap, dan silap kita tu apakah sampai kepada mak ayah kita yang menyebabkan dia terseksa. Maka dengan sebab itu, bagi menyelamatkan ibu kita, banyak-banyak kita istighfar, kita mohon keampunan untuknya, dan banyakkan bersedekah untuk dia. Apatah lagi kalau kita menerima harta pusaka daripada dia, kita sedekah. Sebab tu bila sedekah tu, sedekah biar banyaklah, ya, niatkan terutama sekali daripada harta pusaka mak ayah kita, bukan kita punya harta pun, ya. Kalaulah ada kebun getah ke rumah sewa dan sebagainya, yang kita dapat hasil daripadanya itu dapat 102, kalau dapat 500, salah ke kita ambil 100 untuk mak ayah kita? Tak salah tuan-tuan. Tuan-tuan tidak akan miskin, bahkan tuan-tuan akan murah rezeki. Itu jaminan Allah Ta'ala, yang sudah tentu saya rasa suntuk masa nak cerita benda-benda lagu tu, ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bersedekahlah banyak-banyak untuk mak ayah kita. Sempurna bulan Ramadan ini, lagilah kita wajar dan banyak bersedekah, wajar untuk banyak bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhirnya tuan-tuan, saya bagi pihak masjid ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Menteri Besar yang amat berhormat Tuan Haji Azmin Ali, dan juga yang berhormat Ustaz Hasbullah Adun Gombak Setia, yang sudi untuk bersembahyang di Masjid Ar-Rahimah pada hari ini berserta dengan rombongan dia. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sempatlah saya bercerita pada yang berhormat Menteri Besar tadi, masjid kita ni bocor. Lama dah bocor. Itu je lah saya cerita kat dia, ya. Yang lain-lain tu saya tak minta, cerita bocor je, ya. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak, yang berhormat Datuk Menteri Besar. Sekian, terima kasih.